perspektif yang berbeza terhadap dunia ni yang membuatkan kita rasa kita bersyukur kerana dilahirkan sempurna dan membuatkan kita sedar ada golongan yang harus diberi bantuan dan juga perhatian. Melalui hidup kita dengan ceria, kadang-kadang dugaan sikit-sikit pun kita nak mengeluh, padahal hakikatnya orang lain lebih teruk daripada kita. Dan bercakap mengenai itu, hari ini juga kita akan berbicara mengenai mereka yang menderita. Kita tak tahu nak cakap macam mana dah mengenai penderitaan rakyat Palestin, diusir, diculik, dibunuh, dirampas hak mereka. Dan hari ini ada dua orang tetamu yang akan hadir bersama dengan kita. Kita akan berbual mengenai rawatan mangsa perang dari Gaza ni, sebab ialah kekejaman Ariel Sharon Netanyahu tu memang tak dapat digambarkan lah dengan kata-kata, tetapi masih ada insan berhati mulia yang mahu membantu. Didengarkan perbincangan hari ini, semoga adalah terbuka sedikit hati kita dan juga mengenai konvoi nasional di Gaza. Sebab saya rasa isu Palestin ni dia bukan isu orang Islam dan isu orang Arab semata-mata, tapi ini adalah isu mengenai nilai kemanusiaan moral sejagat dunia sejagat. Okey, dan banyak cerita berkaitan tentang Gaza, tentang Palestin ini. Dan antara lain bingkisan yang kita nak kongsikan seterusnya ini ialah Viva Palestina Malaysia Charity Bazaar. Mari kita saksikan sedikit ceritanya sambil kami kongsi apa yang termuat dalam bingkisan ini. Kesusahan dan kesengsaraan rakyat Palestin membuka mata beberapa pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO untuk tampil membantu. Sehubungan itu, pada Sabtu dan Ahad ini, 8 dan 9 hari bulan Mei, satu bazar amal Viva Palestina Malaysia akan diadakan di Pusat Membeli Belah Bangsa Kuala Lumpur. Dan ahli jawatan kuasa projek itu kini sibuk mengumpul barangan untuk dijual di bazar berkenaan. Antara Viva Palestina Malaysia, iaitu sebuah NGO yang ditubuhkan tahun lepas disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang berbangkit di Gaza. Jadi kami sekumpulan yang prihatin terhadap kesengsaraan mereka yang di Gaza lah. Objektif kami ada 4, meningkatkan kesedaran rakyat Malaysia terhadap isu Palestin, mengeratkan hubungan antara rakyat Palestin dan Malaysians, memberi sokongan medikal kepada sesiapa yang memerlukan, dan lastly is kami sekarang ni tengah research projek-projek di Gaza specifically untuk membuat satu projek yang boleh memberi mereka employment. Spell it. Ahmad Barang. Kalau yang mana barang yang perlu gerai dibuka sepanjang 2 hari projek amal anjuran Viva Palestina Malaysia yang bertujuan mengutip dana bagi membantu rakyat Palestin. Antara barangan yang bakal dijual seperti pakaian, kasut, aksesori hiasan diri, beg tangan, perabot, set pinggan mangkuk dan juga pokok bunga. Semua barangan ini hasil sumbangan orang ramai yang kebanyakannya masih baru dan juga berjenama. Namun harga yang ditetapkan sangat berpatutan dan sesuai untuk semua golongan. Selain jualan, berbagai aktiviti menarik seperti kuis, pertandingan mewarna dan melukis bagi kanak-kanak turut diadakan. 2 penulis buku, Dr. Hafizi dan Zabrina, turut menyertai bazar amal ini. Pengunjung juga boleh menyaksikan demonstrasi makanan Palestin. First day it will be inshallah the performance of the dabka, the traditional dancing, and the second day it will be like cooking. I'm going to cook of Palestinian food there on Sunday. Beli sekarang. Apa yang dia baca balik ni? Tanya apa? Dia nak beli dulu boleh. you know kalau ingredient for the acik one big pot. Okey, dan antara yang bakal hadir ke bazar amal ini ialah Diva Jazz Malaysia, Datuk Sheila Majid, dan difahamkan ada lagi antara selebriti yang juga akan turut serta lah. Ya, jadi jangan lupa untuk berkunjung ke bazar amal ini di Bangsa Shopping Centre Sabtu dan Ahad ini untuk membeli belah sambil menderma. Dan kalau barangan-barangan baru ni, sebab kita tak nak menjadi satu sebab tu ada satu perbincangan mengatakan kita menjadi society yang kalau dah tak nak baju kita buang, padahal baju tu masih boleh dipakai. Kita jadi a culture who likes to dump things. Jadi kita beli yang masih elok tu, rasa kita beli sambil menyumbang sebab banyak barang-barang tu masih baru lagi. Okey.